Ni guys, duit kita dah kecil guys, tapi baru-baru ni adalah kelebihan sikit kan. Ada naik turun kan. Kalau kau nak compare dengan Sing dollar, kau nak compare dengan US dollar, dah okey, nampak ada dah okey sikit dah kan. Tapi kita kena pandai-pandai lah nak belanja lah kan. Nak belanja macam mana? Nak tahu? Ni kau belanja dengan ni je. Kau belanja dengan ni je. Kalau kau cek wallet kan, kalau kau cek wallet kecil ni, saiz tapak tangan guys. Nampak ni saiz dia macam mana? Nampak kan? Kalau macam ni orang tak nampak lah. Memang tak nampak kan. Nampak ni macam mana dia boleh pakai duit dia. Kalau kau pakai cash, kau pakai e-wallet, tak payah. Ni belakang lagi satu, punya dah senang kan. Macam ni kau pakai, dia macam card holder lah kan. Okay guys, kau dah pandai lah kau belanja guys.